Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita berhenti kat mana? Faizal? Babul awal itu kan? Fil i'tiqad. Kita dah masuk alhamdulillah kepada perbahasan akidah daripada kitab apa? Ihya Ulumuddin ataupun ringkasannya itu apa? Kitab Syairus Salikin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Bab yang pertama pada menyatakan i'tiqad. Ketahui bahawasanya wajib atas setiap orang yang akid balik itu mengetahui akan keadaan zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifatnya dan segala af'al. Kata Maulana Syekh, ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap orang yang akil baligh. Ini kita kata keadaan apa? Bagi apa? Semua orang. Disyaratkan bagi mereka kewajipan Islam itu bermula daripada apa? Syarat-syarat ini. Oh, dia akil, maknanya dia itu orang yang ada akal. Gila tak wajib. Baligh, apa maksud baligh? Itu cukup umur. Kerana cukup umur, tanda kepada apa? Sempurna dia untuk apa? Mengetahui tentang sesuatu. Jadi kalau belum cukup umur, dia tak tahu beza, dia tak fikir, tak betul. Kalau cukup umur baru fikir betul. Boleh? Apa dia? Wajib kepada dia? Mengetahui ia keadaan zat Allah. Keadaan yang adalah zat Allah dan segala sifatnya dan segala af'alnya. Ini dipanggil apa? Yang rajih di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh? Wa awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatullahi fi ma'rifatul wajibu awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatullahi biistiqam. Boleh? Maknanya kewajipan pertama bagi orang mukallaf adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang rajih. Ada di kalangan para ulama mengatakan tak, bukan apa? Mengenal Allah yang wajib. Apa dia? Mengenal wasilah yang mengenal Allah. Mengenal wasilah yang mengenal apa? Mengenal Allah. Apa dia wasilah mengenal Allah? Dalil. Boleh faham? Apa dalil? Alam. Boleh faham? Dia kena kenal alam yang membawa kepada Allah. Setengah ulama kata lagi tak. Bukan mengenal dalil. Mengenal juzuk dalil. Itu mukadimah bagi dalil. Depannya ada alam. Jadi ala kulli hal kata ulama, khilaf di sini adalah apa? Khilaf lafzi sebenarnya. Khilaf lafzi maknanya khilaf yang tidak mengundang sebarang kesan berdasarkan perselisihan ulama pada perkara tersebut. Tidak membawa kesan. Yang mengatakan bahawasanya mengetahui yang pertama itu adalah dalil, sebenarnya apa? Samalah yang mengatakan bahawasanya perkara pertama yang wajib kita ketahui adalah Allah. Sebab apa? Mengetahui tentang Allah mesti dengan dalil. Dan dalil yang kita ketahui itu juga membawa kepada mengetahui tentang Allah. Benda itu melazim antara satu sama lain. Boleh faham? Maka kita kata tidak ada apa? Memberi kesan percanggahan ulama pada menentukan apakah perkara pertama yang apa? Wajib diketahui oleh hamba. Okay, kita tengok ambil jumhur. Kata Syekh apa sekali baca? Ketahui olehmu? Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas setiap orang yang akid balik itu mengetahui keadaan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'al. Ya. Keadaan zat Allah itu boleh kita kata adanya zat Allah Subhanahu wa taala, boleh kita kata macam tu. Boleh juga kita kata keadaan itu dengan arti kata ahkam. Ahkam apa maksud ahkam? Hukum hakam zat Allah, hukum hakam sifat Allah dan hukum hakam af'al
af'al Allah. Apa dia hukum hakam? Hukum hakam tu maknanya apa yang dibicara. Tu bahasa mudah dia. Apa yang dibicara terhadap zat Allah, apa dibicara pada apa? Sifat Allah, dan apa dibicara pada apa? Af'al Allah. Boleh? Maka yang kita bicarakan tentang zat Allah apa dia? Itu kita ngaji tu dalam apa? Dalam ilmu tauhid tu. Barang yang wajib disandarkan kepada zat Allah, itu dipanggil apa? Sifat yang wajib. Ada apa? Barang yang apa? Apa dia? Mustahil disandarkan kepada apa dipanggil zat Allah, itu dipanggil sifat yang mustahil. Ada yang sesuatu yang dipanggil apa? Boleh disandar, boleh tidak disandar, itu dipanggil sifat yang harus. Boleh itu secara umum lah. Jadi keadaan yang dimaksudkan di situ adalah apa? Cara nak bicara tentang apa? Zat Allah, cara nak bicara tentang apa? Sifat Allah, dan cara nak bicara tentang apa? Af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sambung. Keadaan zat Allah Ta'ala bahawasanya wajib kita i'tiqadkan keadaan Allah Ta'ala ni, iaitu zat yang wajib wujud, yang mustahil bagi segala sifat amalan, dan suci dia daripada segala sifat kekurangan. Ini penting. Apa yang wajib kita kenal tentang zat Allah? Yang pertama, bila kita bicara tentang zat Allah tu wajibul wujud. Apa makna wajibul wujud? Akal tidak menerima tiada zat Allah sama sekali. Itu makna wajib apa? Wajib wujud. Akal tidak apa? Menerima apa? Ketiadaan zat Allah sama sekali. Tak boleh terima, tak boleh bayang. Boleh? Yang mustahak, yang berhak bagi segala sifat kamalan, dan suci daripada apa? Segala sifat kekurangan. Itu penting. Bila bicara pasal zat Allah, zat Allah itu menghimpun bagi segala semua apa? Kesempurnaan, dan suci daripada segala apa? Sifat apa? Kekurangan. Terus sambung. Bermula. Sifat Allah Ta'ala itu terbahagi atas 4 bahagi. Ya, 4 bahagi. Ya. Maka bahagi yang pertama, sifat selebih salbiyah. Yang wajib, iaitu wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu wahid la syarika lah. Artinya yang tiada menyerupai bagi. Apa maksud sifat salbiyah? Saya cerita sebelum ni, iaitu sifat yang maknanya itu ada apa? Penafian. Sifat yang apa? Mengandung akan makna itu apa? Penafian. Boleh? Itu kita tengok tu. Al-wahidun la syarika lahu. Artinya Allah itu yang esa, sifat dia tu. Tiada menyengutui baginya. Nampak tu? Maksud wahidun itu apa? Tiada menyengutui Allah. Ada makna penafian di situ? Ada penafian. Maka dia dipanggil sebagai salbi. Terus sambung. Fardun. La bismillah. Jadi yang tunggal tiada yang mengumpamai. Ya. Somad. La Didda lahu. Intinya kita oleh segala apa yang tiada. Di sini dia apa? Wahidun la syarika lahu, yang esa tiada menyengutui baginya, berkongsi lah maksudnya itu. Jadi ada tak dekat urus takbir alam ini Allah Ta'ala apa? Dikongsi dengan sesuatu? Tak ada. Dia akan buat semua benda. Boleh? Tapi Ustaz malaikat tu macam mana Muhammad dia jawab? Malaikat bukan tolong Allah ke? Ikram, malaikat tolong Allah? Macam tu? Faizal? Malaikat tolong Allah? Tak. Malaikat ni hanya dipanggil apa? Asbab. Hanya dipanggil apa? Asbab. Begitu yang makhluk ini, nampak kita ada potong apa?
rumput, kita ada semua. Kita ni asbab penjagaan sahaja. Boleh? Malaikat pun apa? Asbab penjagaan. Lepas tu apa hikmah Ustaz? Hikmah dia adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan jalal dia. Tu hikmah dia. Nak menzahirkan apa? Jalal. Apa jalal? Kemegahan dia. Boleh? Supaya tidaklah dipanggil direct dilihat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ini mengurus segala sesuatu. Sebab apa? Sedangkan memang betul kudrat Allah Taala mengurus segala sesuatu. Tapi tak dilihat direct kudrat Allah apa? Betul? Mengurus segala sesuatu supaya apa? Supaya tampak jalal Allah Subhanahu, megah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, nak bagi faham perumpamaan dia begini. Perumpamaan dia begini. Boleh? Kita kata urusan apa? Istana. Raja betul tak? Kan? Boleh tak? Raja tu sendiri dia apa? Baca kopi. Boleh tak? Boleh. Boleh dia baca kopi, boleh. Tak ada masalah kan? Kan? Tapi kalau dia pergi baca kopi, dia pergi apa? Mop lantai, dia pergi terselah ada kemegahan seorang raja. Tak lah, dapat lekeh lah. Apa beza dia dengan apa? Rakyat je lah. Dia tak tahu. Boleh? Jadi, didatangkan dengan apa? Khadam-khadam. Boleh? Ahli-ahli khidmat pasal apa? Nak kata aku ni apa? Raja. Aku ni hebat. Boleh faham? Maka kalau faham benda tu, diumpamakan pada apa? Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahsyat lah. Faham cuma raja manusia ada unsur apa? Lemah. Raja yang bagi segala raja ini tidak ada unsur lemah. Boleh? Cuma kita sebut hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tadi apa? Supaya nak menzahir keagungan dia. Maka sebab tu adanya malaikat-malaikat ini dijadikan sebagai pentadbir pada beberapa urusan. Kerana apa tadi? Jadi orang suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, nak kata dia tuan bagi segala sesuatu. Faham? Itu makna apa? Tidak ada apa tadi? Sekutu. Fardun la misla lahu, artinya yang tunggal tiada yang mengumpamai. Tak ada siapa umpama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya af'alnya itu tidak diumpamai dengan apa-apa af'al. Sifatnya itu tidak diumpamai dengan sebab apa-apa sifat. Boleh? Zatnya itu tidak diumpamai sebagai apa? Dengan apa? Apa-apa zat. Boleh? Samadun la dhiddalahu, artinya yang dikehendak oleh segala hambanya, tiada baginya lawan. Maksudnya apa? Semua hamba berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi apa-apa hajat. Tiada baginya lawan, tiada siapa dapat apa? Melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Itu kehendaknya itu lolos, terlaksana. Kehendak makhluk tak pasti lagi. Munfaridun sambung. Munfaridun kerana saya orang. Jadi yang bersendiri, tiada yang berbanding. La nazira lahum, tiada yang mampu apa? Menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk kekal di darjat makhluknya, Allah kekal di darjat ketuhanan. Terus. Jadi maksudnya Allah Ta'ala sedia tiada yang tiada yang mendahului baginya, itu maksudnya apa? Allah tidak didahului dengan tiada. Kita makhluk didahului dengan tiada. Faham? Tak ada, kemudian apa? Ada. Allah dah ada. Ada sebelum dan apa? Selepas. Maksudnya sentiasa ada. Azalan wa abadan. Terus. Azali. La bidayata lahu. Ini sama makna dengan apa? Apa tadi? La awwala lahu. Qadim la awwala lahu. Qadim la awwala lahu sama makna dengan apa? Azali la bidayata lahu, sama maknanya. Boleh? Terus sambung.
Mustamirul wujudi. Mustamir. Hmm. Mustamirul wujudi. Mustamir. Hmm. Apa baca artinya? Artinya yang kekal wujud tiada baginya akhir. Terus sambung. Abadiyun. Abadiyun. La nihayata lahu. Hmm. Artinya yang kekal selama-lamanya tiada baginya kesudahan. Sama maksud mustamir wujud dengan apa? Abadiyun sama makna apa? Apa? Antara kedua. Terus qayyumun la inqita'a lahu. Ha? Ha. Jadi yang berdiri dengan sendiri, tiada yang teruskan baginya. Qayyum kata Syekh di sini berdiri sendiri kan. Ha? Baik. Apa? Dalam tafsiran sebahagian ulama, qayyum membawa makna apa? Juga yang amat mentadbir. Kalau kita mengaji dalam azkar, kalau mama ingat mukadimah apa? Al-Imam An-Nawawi qayyumus samawati wal aradin ba'isir rusul salawatullahi wa salamuhu kan alal khalaiqi ajma'in. Itu dalam kitab apa? Al-Azkar dan kitab Al-Arba'in kan. Imam An-Nawawi sebut qayyumus samawati, bersentiasa mentadbir langit dan bumi. Boleh itu makna apa? Yang masyhur. Yang disebut oleh Maulana Syekh di sini qayyum, mana dia yang lain adalah qaim binafsih. Qaim binafsih itu merujuk kepada apa? Allah Ta'ala itu berdiri sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Bukanlah seperti apa? Apa dia? Manusia ini. Maka manusia ini berhajat kepada tempat, berhajat kepada masa, boleh? Ataupun sifat. Tidaklah berhajat kepada apa? Media. Kan sifat apa sifat? Biru. Ada biru pergi kedai? Tak ada. Biru itu menduduki apa? Sesuatu zat. Boleh? Itu dipanggil apa? Sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Tapi Allah Ta'ala tak. Tidak ada berhajat sesuatu pun pada apa? Segala yang disebutkan. Terus, sambung. Daimun lan sirama lahu. Artinya yang ada ia selama-lamanya, yang kekal tiada yang memutuskan. Ada ia selama-lamanya, yang kekal tiada yang memutuskan baginya. Betul lah, tak ada siapa boleh apa memfanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Dan yazal wala yazal mawsufan B betul. Nu'uti. nu'ud jala. Jadi selama-lamanya dan ketika ia bersifat segala sifat kebesaran dan sifat ketinggian. La yuqda alaihi. La yuqda alaihi bil inqidadi bitasarrumi bitasarrufi al-ajyal wa inqiradi al-alat. Jadi dia yang junadi atas ini dengan kesudahan, dengan sebab putus segala zaman dan dengan binasa segala masa. Bal wal awal wal akhir wal salih wal baqi wa kulli syai' alim. Jadi tapi adalah jadi pada mulaan dan kesudahan dan salih dan batin dan itu yang terlebih dahulu. Ni maksudnya makhluk semua ni habislah kan, dengan pengakhiran, dimulakan dengan suatu permulaan. Tapi Allah Ta'ala tu apa? Mula makhluk dia dah ada dah. Hancur makhluk dia kekal. Boleh? Tersembunyi makhluk sedangkan Allah zahir. Boleh faham? Dan pada zahir Allah Ta'ala tu pun Allah Ta'ala apa? Batin. Boleh faham? Batin sampai ada orang kafir. Tidak.
Zahir, kerana apa? Orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, terutamanya golongan arifin yang kita baca dalam hikam tersebut. Terus sambung. Dan bagi yang kedua, sifat tanzih. Sifat tanzih. Sifat tanzih namanya. Namanya iaitu wajib dikatakan bahawasanya Allah Ta'ala bisa dijismin Musawwarin. Jadi bukan yang berkisar yang dapat dirupakan wala Jauharin jauhar mahdudin muqaddar. jadi bukan jauhar yang dihadkan dan yang dapat dikira-kirakan وأنه Yumasilu لا يماثل الإنسان ajsama لا في التقدير ولا qabulil inqisani. ولا في الكسان jadi wajib kita ikutkan bahawasanya Allah Ta'ala tiada menyamai ia ke segala yang faham, tiada menyamai ia pada takdir dan tiada menyamai ia pada menerima bagi. Okey. Sekali lagi dia kata laisa bijismin musawwar. Sifat di sini saya ada sifat tanzih. Tadi kita pun sebenarnya tadi kita sebut bicara tentang zat pun zat bersifat salbiah dia tak kan. Pasal apa ya ahbab? Kita tak mampu nak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, yang semampu kita hanyalah apa? Menolak sangkaan. Menolak apa? Sangkaan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga sangkaan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Maka yang kita tahu Allah Taala bukan jisim, Allah Taala bukan itu. Boleh? Lepas tu apa dia? Wallahualam. Allah Taala mengetahui dirinya dengan apa? Sebenar-benar. Kita lemah daripada mengetahui sebenar bagi hakikat Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Maka sebab tu dia kata bukanlah jisim yang dapat dirupa. Kita ni dirupa. Rupa macam mana? Macam kita jisim dirupa-rupa manusia. Kalau macam tu apa dia? Apa luar tu warna hijau tu apa? Jisim dirupa dengan rupa rumput. Faham? Itu dimaksud apa? Dengan apa? Jisim yang dirupa. Boleh? Dan tidaklah jauhar yang mahdud muqaddar. Jauhar, maksud jauhar apa dia? Merujuk kepada sesuatu yang berdiri sendiri. Sesuatu yang apa? Berdiri apa? Sendiri. Sekali lagi, sekecil-kecil sesuatu yang berdiri sendiri itu mana jauhar. Sekecil-kecil sesuatu yang berdiri apa? Sendiri. Boleh? Mahdud yang mana jauhar itu sifatnya itu mahdud. Mahdud itu mana mahdud? Dia memiliki apa? Sempadan had. Muqaddar, berkuantiti. Boleh maksudnya kita di sini, abang di sini. Ini dipanggil apa? Jisim. Ini dipanggil apa? Jisim. Gelas ni lah. Maka kalau dalam kitab Ahli Sunnah wal Jemaah, kita punya Al-Mutakalimin, bila kita potong sampai jadi paling kecil, boleh? Itu dipanggil jauhar. Itu dipanggil apa? Jauhar. Boleh faham? Itu dipanggil jauharul fard. Jauhar apa? Al-fard. Boleh? Dan kita kata di sini ada apa? Sempadan tak? Ada sempadan. Dia ada atas, dia ada apa? Bahagian bawah. Dia ada apa? Kiri, dia ada apa? Kanan. Boleh? Kemudian dia ada kuantiti tak? Dia ada kuantiti ni apa? Sejengkal. Yang ni boleh faham? Maka itu yang ada pada apa? Makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah ada yang sedemikian. Maka apa? Bila kita kata Allah itu bukan jauhar, boleh? Maka ternafilah apa yang melazimi jauhar. Baik-baik. Apa yang melazimi jauhar? Kuantiti, kiraan, kiri, kanan, faham? Atas, bawah. Itu dipanggil benda yang melazimi jauhar. Boleh? Jadi sebab tu kita kata apa?
Tak boleh kita kata pada awalnya Allah Ta'ala itu jauhar, maka tak boleh kita kata Allah Ta'ala itu apa? Kanan, Allah Ta'ala itu atas, Allah Ta'ala itu bawah, Allah Ta'ala, boleh faham? Bahkan semua atas, bawah, kanan, kiri, kanan itu semua adalah makhluk. Semua itu adalah apa? Makhluk. Boleh faham? Ataupun sifat yang melazimi makhluk. Boleh? Terus sambung. Wa annahu apa tadi? La yumasil al-ajsam la fi at-taqdir wa la fi qabul al-inqisam. Tak menyerupai zat Allah itu dengan apa? Jisim. Tidak pada apa? Kuantiti. Tidak juga pada menerima apa? Bahagi. Ada. Nah, terus annahu laisa bijawharin. Wala tahulluhul jawahir. Jadi kita yang dikatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan dia jauhar, dan dia mengambil tempat berketian oleh segala jauhar. Wala bi'a'udin. Wala bi'aradin. Wala bi'a'udin. Wala ta'ududu. Al-a'rad. Bukan dia Arad. bukan dia Arad apa makna arad? Arad ni suatu tak berdiri sendiri. Tadi jauhar suatu yang berdiri sendiri kan? Arad yang tidak apa? Berdiri sendiri. Apa contohnya tidak berdiri sendiri? Kalau kita ni, warna kan, contoh warna. Biru. Biru berdiri sendiri tak? Tak. Kewujudan biru itu mesti pada apa? Jauhar ataupun jisim. Macam di sini. Biru nampak? Kewujudannya itu pada apa? iPad. Boleh? Tak ada kita kata apa? Biru pergi ke kedai. Tak ada. Tak ada kita kata apa? Dibeli biru di kedai. Ada beli biru di kedai? Tak ada. Beli iPad biru, tu ada. Beli biru saya tak ada. Kalau sebut saya nak beli biru, orang kata ni mering, mana ada jual biru. Boleh faham? Faham tak? Tu dipanggil maksud apa? Arad maknanya sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Terus nanti kita akan belajar perbahasan ni dalam falsafah lah. Jauhar dengan arad ini dia banyak perbahasan dia tu apa? Dalam dipanggil 10 categories. Aristotelian apa? Categories. Dipanggil maqulat asyar. Maqulat apa? Asyar. 10 kategori Aristotle. Dia kategorikan alam ni kepada 10 benda. Boleh? Baik, terus sambung. dan dia mengambil dan dia mengambil tempat dan dia oleh segala Ya. benda yubahasilu mawujudan wala yubahasilah. Yumasiluhu mawjudun. Jadi tetapi lagi tiada menjamai ia akan keadaan segala yang faham dan tiada menjamai keadaan segala yang faham ini. Ya. Laisa kamistri. Laisa kamistri syai wala Huwa mislu syai'in. wala kamistri syai. Jadi tiada umpamai akan Allah Ta'ala umpamai ia akan Allah Ta'ala Saya mengumpamai akan Allah Ta'ala oleh sesuatu. oleh sesuatu dan tiada mengumpamai ia akan sesuatu daripada segala yang faham. Terus Wa annahu la yahudduhu al-miqdaru yuhibbu al-miqdar wa la tahwihi al-aqtar. tahwihi. Jadi ada wajib kita yang dikatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada melihatkan akan dia oleh kira-kira dan tiada melihatkan oleh segala Benua, ya. Terus wala tahwihi. tuhitu ahata yuhitu wala tuhitu bihi al-jihatu. Wala tahwihi bihi jihad. Tidak dan tiada dapat mengelilingi dengan dia itu oleh segala pihak. Yang ini tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu di dalam
pihak Kanankah? kanankah Hmm. atau pihak hadapankah Ha. atau pada pihak belakangkah Ha. atau pada pihak ataskah Ha. atau pada pihak Bawahkah? Ha. segala Hmm. segala pihak itu melazimkan Hmm. isim Itu. isim itu dan isim itu melazimkan Faham kan? Jisim tu melazimkan baharu. Boleh? Maksudnya bahawa ya apa gini. Atas bawah tadi tu dia bagi yang melazimkan apa? Jisim. Kata tadi kan tadi. Bila dia itu berkuantiti, bila dia itu ada atas dan bawah, bawah dia itu jisim. Dan jisim itu dia melazim baharu. Daripada sudut apa? Jisim melazimi baharu. Dari sudut kan jisim. Jisim apa benda jisim? Jauhar yang berbilang pada dia. Boleh? Jauhar yang apa? Berbilang apa? Berbilang pada dia. Boleh? Okay, di sini ada telinga kan? Ni telinga apa? Gelas kan? Kan? Sini ada apa? Badan gelas. Faham? Jadi jisim ini terbina daripada dua bahagian. Telinga dengan badan. Contoh faham lah. Boleh? Kita kata apa? Jisim melazimi baharu. Kenapa jisim melazimi baharu? Kerana telinga gelas berhajat kepada apa? Yang meletakkan apa? Dia kepada badan. Boleh faham? Dan yang berhajat kepada sesuatu itu baharu. Sekali lagi, telinga kebagi apa? Gelas berhajat kepada apa? Suatu yang meletakkan telinga itu pada apa? Gelas. Faham? Dan suatu yang berhajat kepada yang meletakkan itu baharu. Boleh? Maka apa kita sebut? Jisim itu baharu. Faham eh? Terus sambung. Okey, terus sambung sikit. Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak dan maha suci daripada jisim dan maha suci daripada batu dan maha suci daripada baharu dan hanya saja Allah Ta'ala itu qadir yang menjadikan sekalian yang baharu ini dilahirkan wala taktanifuhu al-aradun wala samawat wallahu ta'ala alam. Kita berhenti di sini insya-Allah. Kita sambung pada minggu hadapan. Faizul kena berlatih lagi baca ni. Jawi kena baca betul. Faham eh? Ada apa soalan setakat ni? Apa? Silakan. Baik. Berkenaan dengan apa? Masalah Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa betul. Dan boleh dia Allah Subhanahu Wa Taala menghasilkan sesuatu tanpa ada hikmah. Boleh? Baik. Soalan ni masyhur lah. Apa dia? Masyhur dari segi perbahasan ta'alluq kudrah. Masalah ta'alluq apa? Kudrah. Boleh? Apa nak ta'alluq kudrah? Maknanya benda yang berada di bawah apa? Tugasan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah sebut dalam ilmu akidah bahawa kudrat Allah Taala itu tidak bertakluk dengan apa? Suatu yang mustahil. Apa maksud tidak bertakluk dengan suatu mustahil? Allah tidak akan mencipta benda yang mustahil. Kita mengaji akidah kan? Allah Taala takkan apa cipta apa? Suatu yang apa? Mustahil. Boleh? Maka kita kata pasal apa Allah tak cipta sesuatu mustahil? Itu kena faham tu. Contoh, boleh dia Allah Ta'ala cipta sekutu bagi dia? Boleh? Tak boleh. Boleh dia Allah Ta'ala cipta apa? Anak bagi dia? Tak boleh. Kata, kalau Allah Ta'ala tak boleh cipta mustahil, Allah Ta'ala lemah. Tak betul gitu. Bukan bermaksud Allah Ta'ala apa? Tidak mencipta sesuatu mustahil, itu Allah Ta'ala apa? Lemah. Pasal apa? Memang kita kata tak masuk akal pun Allah Ta'ala apa? Cipta benda yang mustahil. Pasal apa? Sebab itu kita kata
Kalau ni perbahasan, kalau Allah Ta'ala cipta sesuatu yang mustahil, sesuatu itu tak jadi mustahil lah. Faham tak? Dan menjadikan suatu mustahil itu tidak mustahil, itu adalah apa? Qalbul haqaiq. Ataupun itu adalah apa? Mustahil. Faham? Ha, contoh kita sebut tadi. Sekutu Tuhan. Akal kata mustahil, betul tak? Wujud sekutu apa? Sekutu Tuhan. Anak Tuhan, akal kata mustahil. Dengan dalil-dalil yang disebut oleh apa? Ulama lah. Kalaulah ada sekutu Tuhan, maka Tuhan akan apa? Apa kita kata bergaduh dan akan fasad pada alam. Di sini ada fasad pada alam tak? Tak ada fasad alam. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan bergaduh. Tidak ada Tuhan bergaduh maksudnya tidak ada apa? Dua Tuhan. Hanya ada satu Tuhan tu dipanggil apa? Pendalilan apa? Tentang apa? Dalil tamanuk. Setelah tu kita bagi mustahil apa? Kita kata apa tadi? Ada sekutu apa? Sekutu Tuhan. Boleh? Kalaulah kita kata ada Allah Ta'ala boleh cipta juga sekutu tu. Kita kata macam mana pula? Ini kalau awak kata boleh Allah Ta'ala cipta sekutu, itu dah jadi apa? Menjadikan benda yang mustahil tidak mustahil. Faham? Jadi benda yang asal mustahil tiba-tiba tak jadi apa? Mustahil itu dipanggil benda yang berlawanan. Itu lebih qalbul haqaiq, menukar hakikat. Dan menukar hakikat itu adalah mustahil. Mustahil tidak boleh diterima oleh akal. Faham nampak itu? Itu dipanggil apa? Apa? Dipanggil apa? Qalbu apa? Haqaiq ataupun ketidakhubungnya kudrat itu dengan perkara yang mustahil. Dan kudrat Allah Ta'ala juga tidak berhubung dengan wajib. Jadi Allah Ta'ala boleh tak cipta zat dia? Pasal apa tak boleh? Bukan tak boleh kata kita lemah. Pasal apa? Sebab zat Allah Ta'ala dah ada. Nak cipta buat apa? Faham? Cipta ni bermaksud mengadakan sesuatu yang tiada. Faham? Sesuatu tak ada, kemudian apa? Diadakan. Itu baru maksud apa? Cipta. Tapi kalau zat dia memang dah apa? Ada, cipta apa? Faham di situ? Jadi sebab tu kita kata, ataupun sebab tu kita kata, apa dia panggil? Kudrat tidak berhubungan dengan perkara apa? Mustahil atas dalil tadi, qalbu haqaiq. Dan kudrat juga tidak berhubung dengan apa? Wajib. Kerana apa? Kerana tahsilul hasil. Tahsilul hasil maknanya mengada benda yang sudah ada. Mengada benda yang sudah ada itu mustahil. Menukarkan suatu mustahil kepada bukan mustahil itu pun mustahil. Itu dipanggil apa? Qalbul haqaiq. Maka tidak adalah kebarangkalian bagi kudrat itu melainkan dihubungkan dengan satu perkara saja. Itu perkara yang harus pada akal. Boleh? Jadi perkara yang harus pada akal tu apa? Benda yang apa? Ada, benda yang tiada. Maksudnya benda yang boleh ada, boleh apa? Tiada. Faham Maka kudrat berhubung dengan benda tiada dengan apa? Diadakan tiada menjadi apa? Ada. Dan kudrat itu berhubung juga dengan benda yang ada pada harus akal tu. Dengan bahawa dia ada, dijadikan dia itu tiada. Itu saja. Faham Itu dia panggil apa? Hari pening. Nanti ngaji kita senang je, tak payah pun. Faham tu? Jadi apa? Kudrat hanya apa? Berhubung dengan apa? Apa tadi? Perkara yang harus pada akal. Ataupun senang mudahnya, berhubungnya kudrat ini pada apa? Makhluk. Benda yang baharu. Tidak berhubung dengan perkara yang mustahil. Tidak berhubung dengan apa tadi? Perkara yang wajib. Faham itu? Baik. Patah balik ke soalan. Boleh tak Allah Ta'ala cipta sesuatu tanpa hikmah? Mencipta sesuatu tanpa hikmah tu mustahil. Itu je. Boleh? Pasal apa mustahil? Mencipta sesuatu tanpa hikmah mustahil. Mencipta sesuatu tanpa hikmah melazimi sia-sia. Dan sia-sia melazimi apa? Kebodohan. Sia-sia melazimi apa? Kebodohan. Dan kebodohan sifat kekurangan. Faham?
Maka boleh tak sandarkan sifat kekurangan pada Allah Ta'ala? Tak boleh. Dan menyandarkan sifat kekurangan pada Allah adalah mustahil. Faham? Maka mustahil lah apa yang kita ceritakan tadi. Mustahil lah apa Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan, melazimi mustahillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan perkara sia-sia, melazimi mustahillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi mengadakan sesuatu yang tidak ada hikmah. Faham di situ? Jadi semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada di sini, adakan sini adalah benda yang apa? Yang apa? Kita panggil apa? Berhikmah semata-mata. Boleh? Sebab tu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kalam dia yang masyhur dia kata apa? Laisa minal imkan abda'u mimma kan. Dia kata tidak ada pada apa di alam ini, iaitu alam yang apa? Mungkin wujudnya pada akal, abda' mimma kan. Terlebih hebat, terlebih hikmah daripada apa yang Allah Ta'ala apa? Tunjulkan di sini. Maksudnya terlampau hikmah, hebat sangat. Hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjulkan pada alam. Tidak ada benda yang dipanggil apa tadi? Sia-sia pada urus takbir dan penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham itu? Okay, sekali lagi. Susun sekali lagi. Boleh tak? Soalan tadi berkaitan dengan apa? Perbahasan apa? Ta'alluq kudrat. Boleh? Okay. Ta'alluq kudrat, kita dah sebut apa tadi? Kaedah apa? Tidak akan berhubungan dengan apa? Mustahil. Tidak juga berhubungan dengan wajib. Dia berhubungan dengan satu benda saja yang harus pada akal, itu makhluk. Boleh? Kerana yang makhluk saja boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Hak mustahil tak menerima ada. Hak yang wajib tak menerima tiada. Jadi tidak ada hubungan kudrat di situ. Boleh? Baik. Maka bila kita kata apa? Hanya apa? Bila kita tanya tadi apa? Allah tak boleh nak cipta suatu benda yang apa? Tiada hikmah. Dia kata tak boleh. Pasal apa? Kategori mencipta sesuatu tak ada hikmah itu dalam kategori mustahil. Bila kategori mustahil, maknanya apa? Memang tak ada kaitan pun pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi perkara tersebut. Dan Ustaz dah beritahu dalil kenapa benda itu mustahil. Kenapa? Mencipta sesuatu tak ada hikmah, melazimi sia-sia itu melazimi kebodohan itu melazimi kekurangan. Dan menisbahkan kekurangan pada Allah itu adalah mustahil. Boleh? Maka dipahamilah bahawa mustahilnya apa tadi? Buat kerja tanpa apa? Hikmah. Boleh? Itu khulasah daripada jawapan yang dapat Ustaz bagi pada itu. Boleh? Ada soalan lain? Ada? Muhammad, ada soalan?